Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Ismail, bernombor metrik 970320355028. Sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dengan kepujuan. Subjek yang dipilih ialah HBEC 4403, perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Jadi, mari kita bincangkan tajuk yang diberi ialah perkembangan emosi kanak-kanak dan menekankan kepentingan hubungan keterikatan dalam kalangan kanak-kanak. Apa itu hubungan keterikatan dalam kalangan kanak-kanak? Okey, hubungan keterikatan dalam kalangan kanak-kanak dia berkait rapat kekeluargaan. Dalam pembintangan saya akan ceritakan sedikit demi sedikit apa itu perkembangan emosi kanak-kanak, apa itu maksud keterikatan atau peranan hubungan kekeluargaan dan jenis keterikatan atau kesan dia kepada kanak-kanak. Jadi, mari kita ulas dan mari kita bentangkan lebih detail berkenaan emosi dan sosial kanak-kanak. Sebagai contoh, bila mereka marah, mereka gembira dan mereka sedih. Okey, jadi macam mana mereka nak kawal perasaan mereka ketika mereka marah, sedih dan gembira. Jadi kita sebagai orang yang lebih dewasa atau ibu bapa atau guru belum mengajar mereka tentang mengawal emosi dengan baik. Jadi kita adalah sebagai role model mereka. Jadi bagi keterikatan atau attachment pula adalah hubungan rapat antara kanak-kanak dengan orang yang jaga mereka, macam ibu bapa mereka, kakak mereka, abang, atuk, nenek atau guru mereka. Jadi hubungan ini penting sebab dia bagi ke atas kepada emosi kanak-kanak tersebut dan sosial kanak-kanak tersebut. Okey, jadi saya ingin terangkan berkenaan menurut John Bowlby 1969, hubungan awal antara kanak-kanak dan penjaga akan mempengaruhi perkembangan mereka sampai mereka besar. Jadi kalau dari kecil hubungan itu baik, emosi anak-anak pun akan lebih baik. Okey, sebelum saya mulakan lebih lanjut lagi, mari kita lihat video yang disediakan oleh saya, iaitu tingkah laku dalam berkawan di kalangan kanak-kanak. Mari kita lihat sama-sama. Aisyah, sini sekejap. Ya, Aisyah. Tadi, Sarah beritahu ayah, Aisyah tak pulangkan lagi patung princess dia. Alamak, Aisyah lupa lah, Ayah. Sekarang ni, ayah tengok Aisyah dah tak main dengan Sarah dah. Kenapa? Gaduh ke? Tak lah, Ayah. Okay, kalau tak gaduh, Aisyah pergi pulangkan patung tu dekat Sarah? Boleh? Ayah pulangkan lah, Ayah. Ayah dah agak dah. Ini mesti gaduh dengan Sarah. Mari sini, nak cakap sikit. Allah. Tak baik tau gaduh-gaduh. Aisyah kena jadi kawan yang baik. Jaga percakapan kita. Jangan ejek kawan kita. Lepas tu, kalau kawan kita dalam susah, kita kena tolong kawan kita. Yang paling penting, Aisyah pinjam barang, Aisyah kena pulangkan balik. Barulah kita boleh jadi kawan yang baik. Sama-sama boleh main sama-sama. Kan? Okey. Kalau macam tu, Aisyah pergi pulangkan patung dekat Sarah. Boleh? Boleh. Okey, go. Okey, kita dah sama-sama melihat video yang saya sampaikan sebentar tadi. Okey, untuk video tersebut ialah normal bagi kanak-kanak ketika mereka bergaduh dengan kawan mereka dan itu adalah emosi atau sosial mereka. Okey, jadi kita sebagai ibu bapa atau orang yang lebih dewasa kena tunjuk contoh yang baik dan terangkan bergaduh itu tidak baik, kena berkawan sama-sama, tidak boleh ambil barang orang. Jadi kita sebagai orang dewasa kena tunjukkan benda-benda yang positif. Dan lebih lanjut lagi, mari kita lihat apa itu peranan penjaga. Peranan penjaga dalam perkembangan emosi ada 4. Yang pertama ialah kasih sayang dan perhatian konsisten. Kedua pula ialah menjadi model peranan yang positif. Dan yang ketiga pula ialah membantu kanak-kanak mengembalikan dan memeluah perasaan mereka atau emosi mereka. Dan yang keempat, menggalakkan interaksi sosial yang sihat. Jadi ini adalah 4 peranan dalam perkembangan emosi kanak-kanak. Kasih sayang, perhatian yang konsisten ini ialah sangatlah penting. Bila ibu bapa atau guru mereka tunjuk kasih sayang yang terbaik kepada kanak-kanak itu, kanak-kanak itu akan rasa lebih selesa dan lebih selamat lagi. Kedua ialah menjadi model atau peranan yang positif kepada kanak-kanak sebagai contoh yang lebih baik. Jadi kanak-kanak ini dia belajar dengan melihat orang yang lebih dewasa daripada mereka. Kita sebagai orang dewasa kena tunjuk contoh yang lebih baik atau tunjuk contoh yang positif. Percakapan kita pun kena baik-baik saja. Menurut Bandura 1977, kanak-kanak ni suka melihat atau tiru orang yang lebih dewasa kepada mereka, kerana bagi mereka orang yang lebih dewasa ini adalah role model yang terbaik kepada mereka. Jadi kita sebagai orang dewasa atau ibu bapa ataupun guru kena cakap dengan baik-baik atau lemah lembut kepada mereka. Sekiranya mereka membuat salah atau sebagainya, kita ambil mereka, bercakap dengan mereka, bagi tahu tak baik buat begini. Ataupun sekiranya mereka memberontak ataupun cakap tinggi-tinggi suara, kita bagi tahu mereka, adik tak baik cakap begini, kita cakap lemah lembut. Pernahkah ibu cakap kasar-kasar dengan adik? Tak pernah kan? Jadi
Jadi adik kena cakap baik-baik dengan orang lain. Yang ketiga adalah peranan penjagaan emosi kanak-kanak. Jadi kita sebagai orang dewasa kena bantu kanak-kanak tu kenal emosi mereka. Sebagai contohnya, kalau kanak-kanak itu marah, ibu bapa ataupun cikgu boleh bercakap kepada mereka, saya tahu kamu marah, jom cikgu tolong, ataupun jom ibu tolong, ibu tolong. Jadi kanak-kanak tu akan mula perasan dengan sendiri atau faham dengan sendiri, oh bila dia marah ada orang mengawal emosi dia, bercakap baik dengan dia dan memberi penerangan yang baik. Yang keempat ialah menggalakkan interaksi sosial yang lebih sihat. Jadi kita sebagai guru ataupun ibu bapa perlu menggalakkan kanak-kanak berkawan dengan kawan-kawan mereka dengan baik dan berkongsi barang seperti alat tulis ataupun mainan dan sebagainya. Bila mereka baik sama-sama, mereka belajar untuk mengawal diri mereka dengan baik dan mengawal emosi mereka dengan baik, dan mereka dapat belajar bagaimana untuk tunggu giliran bermain ataupun mereka dapat menghormati kawan mereka. Okey, seterusnya pula kita pergi kepada aktiviti untuk menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak. Antara aktiviti yang menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak ialah kotak emosi, cerita bergambar, permainan perasaan ataupun permainan peranan. Jadi bagi kotak emosi, guru boleh terapkan setiap kanak-kanak boleh setiap hari kanak-kanak boleh melukis ataupun menggambarkan emosi mereka pada hari tersebut. Jadi mereka boleh terapkan kita boleh tahu, okey, hari ni emosi senyum. Jadi mereka pun melukis atau mewarna gambar yang senyum ataupun melekat stiker gambar senyum. Jadi kita tahu, oh hari ni mereka gembira. Kita boleh tanya mereka, kenapa gembira, buat apa kemarin ataupun tadi buat apa. Jadi kita tahu perasaan atau emosi mereka. Jadi untuk yang aktiviti yang kedua, cerita bergambar. Contoh cerita bergambar ni saya terapkan kepada cerita Upipin. Cerita Upipin dia macam emosi dia, kadang emosi dia marah, kadang emosi dia sedih, kadang emosi dia gembira, dan dengan cerita Upipin ni kita boleh terapkan kepada kanak-kanak tentang berkawan ataupun berkongsi barang ataupun bermain sama-sama. Dengan cerita Upipin ni kita dapat melihat ada kesan-kesan positif yang lebih baik lah. Jadi anak-anak itu boleh ikut benda tu. Jadi untuk yang ketiga pula adalah permainan peranan. Untuk permainan peranan kita boleh tunjuk kad bentuk ataupun rupa yang berbeza. Okey ni, apa dia rupa marah? Marah macam mana? Macam ni. Sebab apa marah? Kita boleh tanya dia, kenapa marah? Ataupun gembira macam mana? Gembira macam ni cikgu. Okey, jadi kita tahu, kita boleh tanya mereka, kenapa gembira? Mereka boleh jawab. Mungkin mereka akan jawab, sebab dapat hadiah, sebab boleh main dengan kawan. Okey, kalau macam contoh sedih, kenapa sedih? Terjatuh, sakit, kawan buat dan sebagainya. Di situ kita boleh terapkan peranan atau emosi sosial. Keterikatan Mary Ainsworth 1978. Menurut Mary Ainsworth 1978, ada 4 jenis keterikatan, iaitu keterikatan selamat, keterikatan tidak selamat, mengelak, dan keterikatan tidak selamat, ambivalent, dan juga keterikatan tidak terkawal. Di sini kita dapat lihat kanak-kanak yang keterikatan selamat, kanak-kanak ini lebih yakin dan lebih berani mencuba benda baru, dan mereka lebih senang berkawan. Jadi untuk di sini kita boleh lihat juga bagi kanak-kanak keterikatan tidak selamat atau mengelak, kadang-kadang ini dia susah nak berkawan ataupun susah nak percaya orang lain, dia suka menjauh dengan orang lain, dia suka menyendirilah. Jadi untuk keterikatan ambivalent pula, dia selalu cemas, dia selalu bergantung dengan penjaga dia tak percaya orang lain, dia hanya percaya ibu atau bapa dia atau family dia saja. Jadi dia terlalu cemas dan tak berani berkawan dengan orang lain, dia selalu menyendiri. Di sini kita dapat melihatlah jenis-jenis keterikatan kanak-kanak tersebut. Jadi untuk keterikatan yang keempat yang saya dapat uraikan ialah keterikatan tidak terkawal. Bagi keterikatan yang tidak terkawal ni, dia kekeliruan penjaga. Mungkin sebab sebelum ni ada kes penderaan kepada mereka atau pengabaian dan sebagainya. Mereka jadi takut apabila mereka berada dengan penjaga mereka. Mereka mungkin ada yang ibu bapa mereka melakukan yang tidak baik kepada mereka. Contoh penderaan fizikal, mental kepada anak-anak tu. Jadi kita boleh lihat kanak-kanak yang keterikatan tidak kawal ni, kita boleh lihat dengan riak wajah mereka. Mereka lebih kepada ketakutan dan sebagainya. Okey, poin seterusnya ialah kesan keterikatan yang lemah. Tapi kalau hubungan tak baik, banyak kesan negatifnya kepada kanak-kanak dari segi emosi, tingkah laku dan belajar jugalah. Jadi dari segi emosi, kanak-kanak jadi cepat cemas, cepat takut, cepat sedih dan cepat marah. Jadi di sini kita dapat lihat kesan keterikatan yang lemah itu kepada kanak-kanak itu, kita melihat emosi mereka. Emosi mereka lebih kepada cemas, marah dan sebagainya. Jadi bagi tingkah laku pula, mungkin mereka suka marah, jadi agresif dan tak tahu kawal perasaan mereka, dan mereka juga merasa bila barang itu bukan hak kepunyaan mereka pun mereka rasa itu hak dia. Itu bermakna keterikatan yang lemah. Kita dapat lihat bagaimana keterikatan yang lemah yang ada pada kanak-kanak tersebut. Untuk belajar pula, mereka susah sangat nak fokus. Prestasi akademik mereka amat lemah. Sangat-sangat lemah. Jadinya kita boleh lihat pembelajaran mereka. Kita suruh tulis pun mereka tak nak dan mereka tak nak buat. Jadi untuk membaca pun kita cuba mengajar tapi tetap tak boleh. Itu maknanya ada kesan keterikatan yang lemah kepada kanak-kanak tersebut. Jadi sebagai orang ibu bapa atau guru, kena bimbing mereka supaya mereka dapat menerapkan keterikatan yang positif dan lebih baik.